Bila kita letak sebelah-sebelah ni LCV, dia tak adalah jauh beza pun daripada segi rupa. Tapi memang feel dia memang drop gear tu memang macam ada super clutch. Tapi tengok, nak tekan lagi remote. Untuk 2026 kita nak bagi meriah sikit aku punya konten-konten footage. Alright, so untuk berat aku 100 kg, dapat 14 tu okey lah kan. Jadi untuk cornering ni dia suspension dia okey, cuma position dia tu agak tinggi tau. Aku harap Modenas mendengar lah orang yang cakap-cakap ni kan. Ni this is for safety lah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, Assalamualaikum. So ni dia Modenas Z15 GT. Bila kita letak sebelah-sebelah ni LCV, dia tak adalah jauh beza pun daripada segi rupa, lebih kurang. Okay, so hari ni kita nak bawa Z15 GT ni, kita nak ke Bukit Fraser. So jom, kita nak lain-lain corner dekat Ulu Yam, lepas tu kita naik Bukit Fraser pula. Okay, so jom kita sambung dekat on the way nanti. Alamak kan, tak perasan minyak nak habis. Minyak nak habis guys. Kita isi dekat Max dulu. Nasib baiklah Max sekarang ni dah ada Shell dengan Petronas. Kalau tidak, hampir jenuh nak berjaya, nak mengalah KL tak ada isi minyak. Oi, sejuk-sejuk, pagi yang sejuk. Dia berkelip ni, dia semalam berkelip maksudnya ni. Dia punya drop gear macam ada slipper clutch. Serius weh, macam ada slipper clutch. Padahal tak ada. Sebelum ni aku ada mention dalam video pendek yang masa launching itu, masa aku test itu, aku cakap ada slipper clutch sebab time tu para media pun dia tak dapat lagi yang kata apa proper features tau yang ada dekat motor ni. Lepas dah launch tu baru dapat yang full spec, baru tahu rupanya memang tak ada. Tapi memang feel dia memang drop gear tu memang macam ada slipper clutch. Tapi tu lah heran kenapa Modenas tak highlight ke benda tu. Hampir tak ada engine braking lah. Dia ada tapi hampir tak ada. Sebab tu yang aku sebut slipper clutch tu. Sejuk guys. 2000 years later. Okay, so kita isi minyak. Yang lecehnya, setiap kali nak unlock button tu kena tekan dekat remote. Dia dah tak jadi. So kita pakai app settle. Kita kasih settle. Dah unlock belum? Sudah unlock. Tangki 5.7. So sikit lah daripada CV8. CV8 4.5. Disebabkan tangki dia yang besar ni, dia tak ada ruang dekat bawah sikit lah. Alright, settle. Bagus, ada ni. Dia tak ada lah hilang kan. Alright, so jom kita gerak. Tengok, nak tekan lagi remote. Baru dia hijau, lepas tu kejap sangat. Kalau kita tak pusing dalam berapa second ni, 2 second macam tu dia dah lock balik. Aduh, leceh sikit lah. Patutnya dia ada duration lah. Kalau ada duration tu baru okey lah sikit kan. At least 5 second ke 10 second kan. Ini baru tak sampai 1 second pun dia dah lock balik lah. Leceh. So untuk setup kali ni, nampak tak? Aku menggunakan Insta360 X5 360 video. Dah lama dah aku tak bersama dengan 360 punya footage. Ajak saya berlumba bang. Betul abang ada spek lain lah tu. Untuk setup 360 ni, dah lama dah aku tak pakai setup yang ni. Sebelum ni aku pakai One R. So untuk video kali ni, untuk 2026 kita nak bagi meriah sikit aku punya konten-konten footage. Jadi ya, welcome to the family Insta360 X5. Macam mana dia punya kualiti? Jom aku record ni, apa tengok dia punya kualiti. Kita belanja satu lagu lah guys. Let's go. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break
I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Okay gang, so ini dia Z15 GT. Orang kata apa, ikan arwana. ABS dekat depan. So dia punya top speed semalam aku dapat 142. Boleh pergi lagi. Aku rasa 145 tu meter lah, meter. GPS mungkin tolak 10 lah. Alright, so untuk berat aku 100 kg dapat 14 tu okey lah kan. Not bad lah. Motor mileage pun dah 3000. So motor dah lepas servis, dah lepas pantang lah. Okay, tapi aku rasa motor HQ ni dia tak pantang kot. So tak apa, nanti kita test. Tujuan ride hari ni kita nak test dekat Ulu Yam. Lepas tu kita nak naik Fraser Hill lah. Okay, jalan-jalan kecil, jalan-jalan corner-corner kecil, sedap lah kalau bawa kapcai untuk test. Alright, so jom kita tunggu Wan jap. Tadi dia sampai, patah balik. Okay, so Wan pun dah sampai. Nampak dia Wan bawa color hijau, aku bawa color merah. So jom, bismillah. Alright, so kita ke Selayang dulu. Hari ni berdua saja. Let's go. Yeah. Jalan yang busy di pagi hari guys. Wih, ada makanan baru lah. No, makanan apa tu? Tapi alhamdulillah hari ni cerah kan. Hari ni cerah. So it's good to ride. Aku suka dengan dia punya respon. Dia punya respon tu ringan tau. Even though dekat gear 6, tapi hang punya feel tu dia rasa ringan tau. Throttle ringan, pickup ada kan. Dia best lah. Gear 6 ni relax tarik dalam jam, slumber. Kalau motor lain hang kena drop gear dulu baru boleh dapat dia punya pickup tu lah. Tapi yang ni gear 6 dia memang hidup lah. Tapi jalan mendatang macam ni lah. Kalau kata jalan bukit pakai gear 6 memang ngucap lah. Sekejap lagi kita test lah dekat Ulu Yam tu. Sebab dia berbukit kan. Mana Wan ni? Where are you? Kena tinggalkan. Dan lagi satu yang best adalah dia punya suspension. Suspension dia masa aku test dekat Sepang itu pun aku dah rasa. Tambah ni dah dapat ni kan. Kita dapat lama sikit, kita dapat lenjan lah. So kejap lagi kita lenjam betul-betul lah dekat Ulu Yam. Tengok padu tak padu dia punya suspension. So
So kejap lagi kita sambung dekat Ulu Yam lah. Alright, let's go. Okay, so kita top up minyak sikit. Tadi dah bawa di top up. Settle je kan, barulah settle. Jom. Sebelum kita layan corner dekat Ulu Yam, kita put freezer. Harap cukup lah kan. Wan suruh isi minyak. Jadi aku punya setup ni, satu kat depan, satu lagi dekat belakang ni. Kita nak tengok angle belakang. Aku nak letak dia punya tali, tapi aku nak letak dia punya batang, tapi macam panjang pula kan. Alright, so jom. Bismillahirrahmanirrahim. Mana buat? Hilang tu dah. Oh tu dah. Jom. Let's go. Jap. Gear 4 menaiki bukit. Yeah. Woohoo. Lama tak layan Ulu Yam geng. Lain macam. Mantap. Dia punya suspension okey, ngam. Tayar dengan jalan basah ni boleh tahan lagi lah. Big lori lah. Hati-hati lah. Ui, bahaya bak ni, bahaya. Bahaya. Empangan batu. Aku pernah kayak dekat sini. Lepih tu. Punya empangan dia luas. Memang layan lori lah cerita dia. Aduh, jalan masih basah lagi ni. Lori pun layan corner. Aduh, besar weh nak overtake pun. Bahaya mat. Kalau tak overtake sampai ke sudah layan corner dengan lori. Ya, akhirnya berjaya memintas. Oi. Ui. Fuck. Silau ni. Korang-korang tak nampak jalan. Siap tu. Oh. Pasir guys. Anjing. Tengah construction ni, ECRL. Nampak tu. No, lori nak keluar. Dah siap lah jalan. Memang berpasir lah cerita dia jalan. Hari tu aku datang dengan Y16 CU10. Aduh, spoil.
Oh, sana. Itu baru betul nak test motor. Yeah. Ui, mengah. Mengucap dia naik bukit. Bawa 100 kg, jalan basah geng. Tak berani nak kona-kona. Yeah. Jadi untuk cornering ni dia suspension dia okey, cuma position dia tu agak tinggi tau. So nak turun lebih-lebih tu pun tak berani juga ni. Kalau aku buat LC aku boleh, sebab dia rendah. Tapi ni tinggi mat. Nak corner ke nak wheelie? Bukan dia ringan sikit. So motor dia ada power sikit lah. Yeah, mengejar di situ. Braking okey, braking ABS dekat bahagian depan okey, tapi pendapat aku kalau kata ada dekat bahagian belakang lagi okey lah. Sebab kadang-kadang kita tend to, kalau brake emergency kita akan brake belakang dulu. So brake belakang ni the most important lah. So kalau ada lagi ngam. Aku harap Modenas mendengar lah orang yang cakap-cakap ni kan. This is for safety lah. Sebab kita fahamnya ABS pun kalau nak pasang dekat motor harga berapa man. Alright, sudah habis. Elok hijau. Okay, so itu dia cornering. Daripada segi handling dekat bahagian handle ni, depan ni, dia ada goyang-goyang sikit lah. Dia macam tak ketat, tak tahu lah.
So bila bawa laju, semalam aku speeding 1.4, dia wobble. Dia ada wobble ni. Tapi tadi cornering ada sikit lah rasa dia punya ringan tu. Kalau rendahkan fork, ketatkan handle sikit, aku rasa ngam. Memang cun lah. Itu aku rasa mana-mana production motor pun lebih kurang lah dia punya handling kan. Nak kena buat juga baru sedap. Kalau tak buat memang tak sedap lah. Durian. So kita sambung dekat kedai makan. Lapar geng. Kita berkenal nasi lemak lu kalau ada. Okay, so kita berada dekat Warung Minang. Di Warung Minang dekat area Ulu Yam Selepas Ulu Yam sebelum naik ke Sungai Kedondong. Jadi kita kenal nasi lemak dia. Ini tempat favourite lah. Kalau datang nak pergi ke Bukit Fraser, singgah sini dulu. Nak pergi Genting lalu Ulu Yam pun singgah sini dulu. So yeah, itu nasi lemak juga. Wow. Baju model lah tu. Support. Mantap. Support. So motor parking situ, makan kat sini. Jom kita melantak dulu. Bismillah. Ada sayur. Ini macam Obis. Kena tu. Yeah.